Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siri uh, Murabi Talks PSDN, Persatuan Sarjana Darul Ain. Pada kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan paradoks kesepaduan tersembunyi dalam pengajaran dan pembelajaran. The Hidden Wellness Paradox in Teaching and Learning. Jadi, pengenalan, ada seorang penyair dan ahli falsafah bernama Thomas Merton menyatakan bahawa di sebalik segala sesuatu yang dapat dilihat, sebenarnya wujud suatu kesatuan yang tersembunyi. Itulah maksud paradok di situ, iaitu sesuatu yang tersembunyi. Walaupun manusia melihat dunia sebagai suatu yang berasingan, hakikatnya semua perkara saling berkait dan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Di tajuk ni memberi gambaran kepada kita sesuatu yang kita kata agak subjektif lah. Kalau kita tengok yang tersembunyi itu sesuatu yang agak subjektif. Beliau menegaskan bahawa kebijaksanaan sebenar ialah melihat hubungan antara semua perkara, bukan hanya melihat secara berasingan. Maknanya bila kita melihat satu perkara itu, kita kena lihat hubungan dia dengan perkara lain. Kalau kita tengok dalam perspektif atau dalam konteks Islam, benda ni kita boleh anggap sebagai apa kita kata hikmah. Hikmah maknanya dalam sesuatu kejadian itu ada hikmah dia. Kita mungkin akan menghadapi ujian. Tapi kalau kita lihat ujian itu, kehidupan kita mungkin akan rasa kecewa, rasa stres dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita melihat dia sebagai satu ujian, maka kita tidak rasa panggil kecewa. Kita menganggap itu sebagai satu ujian. Jadi benda tu adalah sesuatu yang berkait. Kalau orang melihat tu sebagai sesuatu yang terasing, maka kecewalah kehidupan dia. Yang pertama, budaya pemisahan dalam pendidikan. Penulis menjelaskan bahawa dunia pendidikan hari ini dipengaruhi oleh budaya pemisahan, culture of disconnection. Maknanya tak ada hubungan. Budaya tak ada hubungan. Budaya ini berlaku kerana dua sebab utama. Kalau kita tengok, kalau penulis ini seorang yang beriman, dia mungkin nampak lebih jelas lagi. Tapi oleh sebab penulis ni penulis barat, maka dia melihat nampak dah tapi tidak berapa jelas. Di mana dia melihat bahawa manusia sering bertindak berdasarkan ketakutan. Manusia sering bertindak berdasarkan ketakutan. Cara berfikir barat lebih gemar melihat sesuatu secara bertentangan. Bertentangan. Apa maksud bertentangan di sini? Ialah akibatnya kita biasa melihat dunia dalam bentuk betul atau salah. Betul atau salah. Sesuatu yang bertentangan. Kemudian hitam atau putih. Hidup atau mati. Ya ataupun tidak. Kita tidak boleh gabung antara betul dengan salah itu. Kita mungkin boleh kata kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Contohnya kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita buat benda yang betul. Tapi ada masanya kita buat benda yang salah. Betul bagi kita, mungkin salah bagi orang lain. Jadi, tetapi dunia barat melihat benda tu betul, melihat benda tu salah. Memisahkan. Kemudian kita tengok cara berfikir seperti ini menyebabkan kita suka melihat hubungan antara perkara-perkara yang sebenarnya saling melengkapi. Maknanya hitam itu dia akan melengkapi yang putih. Betul tu dia akan melengkapi. Benda-benda macam sanilah kita tengok. Ujian itu dia dilengkapkan dengan hikmah. Kalau kita melihat ujian itu sebagai ujian, maka kehidupan ia akan jadi tertekan, akan jadi panggil stres dan sebagainya. Sebab dia melihat ia sebagai satu yang berpisah. Tapi kalau kita melihat ujian itu sebagai satu hikmah, maka dia melihat melengkapi. Tujuan penulis menulis buku ini
penulis nama kita Parker Palmer. Penulis cuba mengimbangi beberapa kecenderungan yang sering berlaku dalam pendidikan. Terlalu menumpukan teknik mengajar. Kita tengok dalam dunia mengajar pada hari ini, kita bertengah-tengah guru dia lebih tumpu kepada bagaimana cara nak mengajar. Bagaimana kaedah pendekatan mengajar. Hari ini banyak perubahan-perubahan berlaku dan kita tahu pada 2027 nanti akan ada kurikulum yang baru. Dulu PAK, pendidikan abad yang ke-21, waktu pun tak ada nak ikut dah kita. Jadi teknik-teknik tu dia ambil kira. Ditumpukan. Lagu mana cara nak menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih berkesan, itu dikemukakan. Jadi penulis menegaskan bahawa guru perlu memberi perhatian kepada identiti diri, integriti, kepribadian. Dan di sini penulis mengambil perhatian kita supaya kita tengok juga faktor-faktor lain. Faktor diri kita sebagai seorang guru. Identiti diri kita sebagai seorang guru kan ambil kira. Kita ni guru macam mana? Kita ni seorang guru yang bersama pelajar. Kita kemudian integriti kita. Kemudian kepribadian kita. Semua dia ambil kira. Perlu dia ambil kira. Bukan hanya teknik saja. Tapi kalau kita pergi lebih jauh lagi, kalau kita nak tengok teknik tu, dia panggil kena ada kaedah-kaedah yang lain ataupun cara-cara lain yang akan disebutkan di bawah nanti. Guru yang baik bukan hanya mahir menggunakan teknik tetapi mempunyai jiwa dan nilai kukuh. Maknanya seorang guru tu dia kena ada jiwa pendidik, bukan hanya teknik saja. Kalaulah dia hanya teknik saja, kita boleh panggil orang bukan cikgu. Dia tidak menghayati tugas guru. Kita boleh panggil lawyer nak mengajar. Engkau dia boleh mengajar pun. Kita boleh panggil siapa lagi? Kita panggil pegawai KJM yang mengajar. Dia sebab mengajar ni kalau kita teknik pakai royak je lah. Royak. Tetapi yang paling penting di dalam sini ialah jiwa pendidik tu suatu perkara yang penting. Bukan hanya teknik saja. B, terlalu menekankan pengetahuan objektif. Objektif ni kalau kita perak ABC lah ataupun salah betul. Ya tidak, itu objektif. Jadi pendidikan sering menganggap ilmu hanya berdasarkan fakta. Fakta 1+1=2. Itu saja fakta dia. Ataupun apa-apa fakta. Namun penulis menegaskan bahawa pembelajaran juga memerlukan penglibatan peribadi kita. Pribadi diri kita ni macam mana. Sikap kita terhadap pelajar macam mana. Pelajar kita nak tangani macam mana. Kemudian berdasarkan pengalaman. Pengalaman kena ambil kira juga. Bukan sekadar fakta. Kadang-kadang pengalaman dan fakta benda yang lain. Fakta kata macam ni, pengalaman kata macam ni. Bila gabung antara fakta dengan pengalaman, itulah menjadi kebijaksanaan. Sebab tu kita tengok bagaimana orang yang lama menjadi seorang guru, dia punya pengalaman yang banyak. Panggil apa dia? Sekilas air di kolam. Kita tahu itik tu. Kata Katina. Maknanya sebab apa? Sebab pengalaman dia tu lama. Dan kita tengok bagaimana hubungan emosi berlaku. Hubungan emosi ni hubungan perasaan antara kita dengan pelajar. Kalau pelajar tu nampak susah menjawab, kita rasa kasihan kepada dia. Kita cuba bantu dia. Tapi kalau tidak ada hubungan emosi macam ni, kita sekadar mengajar je lah. Dia nak faham ke, dia ada masalah ke, ikut dia lah. Tugas kita hanya mengajar. Jadi, ilmu menjadi lebih bermakna apabila pelajar benar-benar menghayatinya. Okay. Kemudian yang C pula ialah terlalu mengagungkan intelek. Terlalu mengagungkan intelek. Ramai kejayaan belajar hanya bergantung kepada kecerdasan emosi. Kalau kita tarik perhatian sedikit, di mana kita tengok bahawa kalau kita tengok kadang-kadang kita kena ambil kira juga selain daripada intelek. Nak ambil kira juga selain daripada intelek tu benda-benda yang lain. Sebab tu kita tengok orang-orang tua zaman dulu dia atas anak, dia kata anak dia kalau tak boleh belajar pun, tak boleh bijak pun, boleh baca doa tak apa dah. Kan? Dia ada benda yang selain daripada itu. Tapi kalau kita terlalu, sebab itulah kita rasa
perlunya ada sekolah bantuan. Kalau di sekolah Yayasan Selagata dia ada mak kawal mak pilih sekolah bantuan. Sebab sekolah bantuan ni dia membantu pelajar-pelajar yang tercicir. Dia nak masuk sekolah kawal tak boleh dah. Sekolah yang panggil syarat-syarat tinggi tak boleh, dia masuk ke sekolah yang bantuan. Jadi kita kena seimbang lah, tak boleh nak ambil kira hak pandai saja. Kalau tak pandai pun nak ambil kira juga. Jadi penulis menjelaskan bahawa emosi juga memainkan peranan penting. Emosi di sini akan membuka minda. Kalau ada emosi, kita lebih terbuka minda kita, terbuka perasaan kita. Kemudian menutup minda boleh juga, kemudian menggalakkan pembelajaran dia boleh juga, dan menghalang pembelajaran. Menghalang pelajaran ini kalau kita di dikuasai oleh emosi nak marah, memang terhalang lah pembelajaran kita lah. Pengajaran kita, pembelajaran akan terhalang. Baik, seterusnya ialah bahaya berfikir secara sama ada atau either or, sama ada lah. Penulis menyatakan bahawa masyarakat ini terlalu biasa menggunakan pemikiran sama ada. Macam mana tu? Contoh dia bagi cara teknik atau personality. Dia pilih kita nak guna teknik ke ataupun kita nak ambil panggil cakna kepada pelajar. Ya. Kemudian dia pilih nak ambil fakta ke, nak kira fakta ke, ada saing apa semua fakta ke, atau nak ambil kira perasaan sudut pelajar tu. Nak ambil kaedah guru ke ataupun nak ambil kaedah kaunselor. Nak ambil logik ke atau nak ambil emosi. Jadi maknanya sama ada. Sama ada ni makna kena pilih lah. Nak pilih yang mana satu. Sedangkan dalam kehidupan sebenarnya dia jauh lebih kompleks. Di mana ada daripada pilihan yang hanya mempunyai dua jawapan. Ada banyak lagi jawapan-jawapan yang berlaku dalam dunia sebenar. Kalau kita mengajar pun kita tak boleh ambil benda tu saja. Kadang-kadang kita nak gabung. Kadang-kadang kena ambil kira fakta. Kadang-kadang kena ambil kira perasaan. Jadi benda-benda itu sebagai seorang guru kita tidak boleh terikat dengan sama ada tersebut. Supaya dunia kita lebih luas dari sudut pemikiran dan juga dari sudut kaedah, teknik dan sebagainya. Baik, yang keempat, analisis memang penting tetapi ada hadnya. Penulis tidak menolak kepentingan pemikiran analitik. Analitik ni maknanya kita mikir, kita cuba tracking ke, kita cuba buat analisa ke, buat apa sikit-sikit kan. Maknanya kita analisa lah. Analisa ni dia lebih mendalam lah. Kalau kita pemerhatian ni kita tengok je. Analisa ni kita tengok buat apa sekian. Kita akan buat kaji lah. Kajian apa panggil kenapa, bagaimana, di mana, semua benda tu kita fikir. Maka menghasilkanlah kaedah, kaedah sains lah analitik ni. Beliau mengakui bahawa sains berkembang melalui analisis. Komputer berfungsi menggunakan logik binari, iaitu kosong dan satu. Komputer memang dulu satu kosong gitu ya komputer dulu. Kemudian teknologi moden lahir daripada pemikiran tepat dan sistematik. Namun keadaan tidak sesuai digunakan untuk semua perkara. Apabila membincangkan persoalan seperti ini, membincangkan persoalan seperti kasih sayang, nak ukur mana kasih sayang kan? Nak buat analisis kan kasih sayang? Adakah kerana dengan dua orang menyebabkan kasih sayang bertambah? Itu benda payah berlaku tu. Benda-benda yang subjektif, kasih sayang, pendidikan, hubungan manusia, kepimpinan, pembentukan, saksiah. Perkara yang betul atau salah saja tidak mencukupi. Kita kena ambil kira benda-benda yang seperti ini. Jadi kalau kita rujuk kepada PDP kita, kalau kita rujuk kepada kaedah pengajaran kita, maka kita tidak boleh, sebab itulah kita tidak boleh ambil kira benda yang sukaten saja. Kalau kita hanya mengajar sukaten saja, memang kita bukan seorang guru yang mendidik lah, kita kata. Kalau kita mengajar sukaten sajalah maksud dia. Kita tidak masukkan nilai dalam sukaten, kita tidak masuk adat dalam sukaten. Maknanya ada kekosongan lah di situ. Lebih kepada benda yang objektif saja. Baik, yang kelima ialah berfikir secara menyeluruh. Thinking the work together. Maknanya
world together, makna penulis mengajak kita melihat dunia sebagai keseluruhan. Jangan ambil benda yang terpisah. Ini bermaksud kita tidak boleh mendengarkan logik, tetapi menambah satu lagi cara berfikir yang lebih luas. Logik ambil kira juga, tapi pemikiran yang lebih luas pun dia ambil kira juga. Kita perlu belajar melihat bagaimana dua perkara yang kelihatan bertentangan tetapi boleh saling melengkapi. Tengok macam bertentangnya, tapi dia boleh melengkapi. Okey. Konsep paradoks menurut Niels Bohr. Ahli fizik terkenal Niels Bohr pernah berkata, lawan kepada kenyataan yang benar ialah kenyataan yang salah. Betul lah. Benar, betul, lawan, salah. Tetapi lawan kepada kebenaran yang sangat mendalam boleh jadi juga satu kebenaran yang sangat mendalam. Ini falsafah lah. Dan malam ni kita belajar falsafah pula. Jadi, maksudnya di sini dia kata, kalau kita nak berjalan, tidak semua perkara boleh diselesaikan dengan memilih satu pihak saja. Kadang-kala, dua perkara yang kelihatan bertentangan sebenarnya sama-sama benar. Betul pun benar, salah pun benar. Ataupun hak tadi lah, bertentangan tadi. Jadi, kita kena melihat benda tu secara menyeluruh, mengikut pandangan dia. Kemudian, apakah maksud paradoks sebenarnya? Paradoks ni sebenarnya ialah, kita pun selalu sebut dulu kan, paradoks. Kamu tidak tahu paradoks. Jadi di sini diceritakan apa itu maksud paradoks. Paradoks ini ialah keadaan apabila dua perkara yang kelihatan bercanggah sebenarnya saling lengkap melengkapi. Itu maksud paradoks. Kita tengok benda tu macam bercanggah, tapi dia sebenarnya saling lengkap melengkapi. Kau kita bagi contoh. Contoh dalam kita mengajar lah. Mengajar lah kemarin kita tengok benda tu macam tak betul. Ataupun benda tu macam tak sama kan. Tapi benda tu sebenarnya saling lengkap melengkapi. Kalau kita tengok dalam bahasa yang lebih nampak tak, antara lelaki dengan wanita kan. Sama lain itu dua tu. Benda tu bercanggah dua tu kan. Tak sama. Tetapi dia saling lengkap melengkapi. Kalau kita tengok orang kaya dengan miskin. Kaya lain, miskin lain. Tapi dia bercanggah. Tapi dia saling lengkap melengkapi. Itu satu keistimewaan lah. Jadi kalau kita tengok di situ, kalau konsep paradoks ni, kita kena akui berlakunya berpasang-pasangan. Tetapi berpasangan-pasangan itu adalah saling lengkap melengkapi. Kalau semua orang kaya berlaku, tak ada orang miskin, tak buat rumah kita. Kalau orang miskin berlaku, tak ada orang kaya, nak derma payah. Jadi nak makan payah kan. Paradoks menggunakan konsep both and ataupun dan bukan either or. Maknanya bukan sama ada lah. Kita kena ambil dua-dua sekali. Dia bagi contoh. Ini kalau kita buat kesimpulan kalau kita contoh ni lah. Contoh pertama, tegas dan penyayang. Tegas dan penyayang ni benda yang berbeza. Tetapi dia saling lengkap melengkapi. Kalau dalam keluarga tu tegas berlaku, terik, lari rumah anak-anak. Kalau tegas, mak tegas, ayah tegas. Mak belakang marah-marah. Kanak. Balik ayah pula, marah-marah kanak. Stres anak. Tapi kalau lah ayah tu backing, jadi mak dia tu sabar. Jadi lengkap kan. Mula-mula kena backing dulu dengan ayah. Tapi lepas tu mak pujuk daripada selepas itu. Maka panggil lengkap melengkapi. Yakin tetapi rendah hati. Ada seorang tu dia yakin. Tapi orang mana dia terlebih. Kalau orang ni pula dia tak apalah lebih kurang kan. Jadi kita duduk antara lengkap melengkapi. Mengajar sambil belajar. Mengajar sambil belajar. Macam mengajar ni cikgu. Belajar ni pelajar. Tapi dia boleh lengkap melengkapi. Macam kita mengajar lah, kita cikgu kan. Bila kita mengajar, dia boleh kita belajar juga. Ilmu ni dia gitu. Dia kita wikok orang, dia kau bertambah. Wikok orang, kau bertambah. Saya dia nak kata gitu kan. Dia tak serupa dengan harta. Wikok orang, habis. Wikok orang, habis. Tapi kalau ilmu, bagi, tambah. Bagi, tambah. Mana dia?
Bila kita bagi, kita belajar. Kita bagi, kita belajar. Jadi, dia sesuatu yang saling lengkap melengkapi. Dan berfikir dan merasa. Berfikir lain, merasa lain. Dan semua itu boleh wujud serentak. Itu maknanya paradoks. Maknanya sesuatu yang nampak bertentangan, tetapi pada asalnya dia boleh bersama di situ. Baik, kalau kita tengok dalam Islam sendiri pun, dia ada konsep apa yang dikenal sebagai wasatiyah. Wasatiyah ni maknanya dia tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Tidaklah terlalu mudah dan tidaklah terlalu payah. Dia berada di antara pertengahan. Bukan nak kata dia duduk tengah-tengah tak, tapi dia duduk di suasana yang mana dia boleh seimbangkan di antara dua tu. Kalau dia duduk tepi kanan tu seimbang, dia duduk di kanan. Kalau dia duduk di kiri, sebelah kiri seimbang, dia duduk sebelah kiri. Mana keseimbangan itu penting. Nah, itu maksudnya wasatiyah. Mana kalau kita sebagai guru, kita bersifat orang tegas, tetapi pada masa sama kita ada sifat penyayang. Baru betul. Allah kita tegas sama, takut budak orang kita. Budak nak tanya apa takut? Rugi ya. Budak nak tanya kita, kan dia mahu kita ke? Budak kata. Dia tak berani. Tapi kalau kita seorang yang tegas, yang penyayang lain. Jadi memberi peluang kepada. Kalau penyayang seorang tak ada tegas, tak boleh juga. Jadi orang panggil ke apa? Naik atas kepala kan. Jadi benda tu tak boleh. Dia kena ada paradoks tu ada. Jadi paradok kalau kita kaji secara mendalam, dia memang berkaitan dengan konsep wasatiyah itu sendiri. Baik. Seterusnya ialah fakta yang berbeza dengan kebenaran mendalam. Penulis membezakan dua jenis kebenaran. Fakta empirika. Empirika ni maknanya kajian secara data lah. Yang boleh dibuktikan melalui pemerhatian. Maknanya benda yang boleh dikaji lah. Empirika. Contohnya pokok itu sama ada pokok oak ataupun pokok maple. Maknanya sama ada lah. Dia tak boleh jadi pokok, kita kata pokok durian ataupun pokok rambutan. Mana ada pokok durian tapi nampak serupa pokok rambutan. Macam kita kata apa nangka. Nangka cempedak. Dia tak boleh, dia kena ada sifat dia. Maknanya nak jadi nangka ke ataupun nak jadi cempedak. Tidak boleh jadi satu, jadi dua. Jadi jawapannya hanya satu kan? Jawapannya hanya satu. Itu dari sudut empirika. Kalau kita kaji satu. Kemudian kebenaran mendalam melibatkan kehidupan manusia. Ia tidak boleh difahami dengan hanya logik. Tak boleh. Tak boleh. Ada benda yang tak logik. Macam keimanan kita lah. Tak boleh dipikir secara logik. Ya, ada yang kita perlu menghayati. Kita perlu mendalami, mana berfikir dari hati. Sebaliknya, kita perlu menerima bahawa dua perkara yang berbeza boleh sama-sama benar. Boleh guna dua-dua. Boleh guna dua-dua. Tak boleh guna so saja. Hari sekali ialah 9 yang kita tengok manusia sendiri adalah paradoks. Menurut penulis, setiap manusia sebenarnya hidup dalam paradoks. Kita tak perasan benda tu. Contoh yang paling mudah ialah proses bernafas. Kita tidak boleh hanya menarik nafas saja. Tarik nafas. Mati kita. Ia kena hembus juga nafas tu. Dan tak boleh hembus saja. Tak ada nafas. Mati juga. Duk tarik sama mati. Duk hembus sama mati. Jadi untuk nak jadi hidup, dia kena tarik dan hembus. Bila dua-dua berlaku, maka berlakulah kehidupan. Dan paradoks di dalam pengajaran. Saat ni dia buat cerita secara umum tentang paradoks. Sekarang ni paradoks secara dalam pengajaran. Penulis membagi beberapa contoh paradoks yang berlaku dalam profesi perguruan. Semakin berpengalaman, semakin sedar masih banyak yang perlu dipelajari. Kita ni, kalau kita sebenarnya bila kita ada banyak pengalaman, kita kata perlu banyak pengalaman lagi. Orang yang sebenarnya kalau dia banyak ilmu, dia kata dia ini tidak tahulah. Kita bagi contoh Imam Malik lah. Imam Malik orang yang paling banyak ilmu. Banyak tak tahu dia kata. Dia tanya 40 soalan, dia tak jawab 40. Berapa soalan dia jawabnya. Sebab apa? Sebab dia ilmu banyak sangat. Jadi dia jadi rasa tak tahu. Tak serupa dengan orang yang SS nah, syok sendiri. Ilmu tak banyak tapi suruh banyak pengalaman. Ilmu ni dia berkembang. Semakin kita cari, semakin berkembang ilmu.
Guru yang telah mengajar selama 30 tahun masih merasakan diri seperti seorang pemula setiap kali memulakan kelas. Ini seorang guru yang berpanggil bagus lah guru. Guru ni ngajar lama dah. Tapi dia masuk kelas tu dia fikir, apa nak buat kau kelas ni eh. Kalau kalau kita kata kak dia tak payah bawa buku tak apa dah ataupun dia tak payah rujuk ke apa tak apa dah, tapi dia nak mikir, dia kata sesuai dengan abad sekarang nak guna kaedah mana dia tak guna kaedah yang dulu-dulu, dia mungkin akan buat satu benda yang baru di dalam cara pengajaran dia. Maknanya dia sentiasa berfikir bagaimana nak tingkatkan. Bagus guru seperti ini. B. Identiti diri hanya dikenali melalui hubungan dengan orang lain. Seorang yang hanya benar-benar mengenali dirinya apabila berinteraksi dengan pelajar dan masyarakat. Seorang yang tak kenal diri ya. Kita kena duduk bersama. Sebab tu kawan-kawan kita ni adalah cermin bagi diri kita. Dia boleh royak kita ni ke apa. Hak baik lagi kami boleh cerita. Kekurangan kita yang perlu kita baiki. Ha, tapi jaranglah dalam masyarakat. Begitu. Sepatutnya gitu sebenarnya. Kemudian C pula ialah pengajaran yang baik datang daripada identiti guru. Teknik penting. Pengajaran yang baik datang daripada identiti guru. Teknik penting tetapi teknik hanya beri berkesan apabila lahir daripada identiti dan nilai guru. Kalau teknik saja, dia bukan cikgu lah. Siapa-siapa boleh jadi kalau teknik saja. Gue boleh ngajar lawyer, boleh lawyer super ya. Gue boleh ngajar atau siapa-siapa dia boleh mengajar benda sebabnya uh, dia guru ni dia kena jiwa seorang guru. Kemudian yang seterusnya ialah pengajaran ialah gabungan antara aspek peribadi dan awam. Kita dan juga orang yang kita ajar. Di mana di dalam pengajaran kita, kita membawa pengalaman hidup. Kaku pengajaran kita kalau kita guna sukat tes saja. Kita boleh cerita juga pengalaman hidup kita macam mana sikit sebanyak kepada pelajar. Kemudian nilai kena masukkan. Nilai ni adab lah. Takdib kalau dalam Islam, dalam murabi kat ialah takdib. Kemudian personality dari sudut saksiah dia, dari sudut akhlak dia, dari sudut tingkah laku dia, semua dia ambil kira dalam bilik darjah. Pada masa sama guru juga memikul tanggungjawab profesional kepada masyarakat. Jadi kedua-dua ini perlu diberi keseimbangan. Sebab apa? Sebabnya tak boleh ambil kembali pribadi saja. Kena ambil juga dari sudut awam. Nah, akal dan emosi bekerja bersama. Akal tak dikerja sorang-sorang, kena ada emosi juga. Jika seorang guru mahu membuka minda pelajar, guru perlu menyentuh hati mereka. Kalau guna akal saja memang tak sentuh hati ya. Kena ada juga emosi. Emosi ni banyaklah dalam kedai yang dibuat oleh Nazir, Jemaah Nazir Kelantan. Dia pergi tengok guru yang mengajar. Dia akan ada orang panggil dorong, guru sebagai pendorong emosi. Pendorong emosi ni macam mana? Pendorong emosi ni guru ni dia puji ya. Oh bagus awak. Awak ni boleh tingkatkan lagi. Tepuk tangan kau dia kan. Makna dia puji. Saya tengok ada peningkatan awak ni. Jadi benda-benda tu memain emosi kepada pelajar dan dia akan jadi semakin nak menambahkan lagi usaha sebab dipuji oleh guru tersebut. Jadi guru tu telah menyentuh hati dia lah. Oh kalau kita tak ada konsep emosi, main akal saja, kaku lah. Tidak menarik lah pengajaran kita. Kita kena ada konsep, kita puji pelajar, kita tanya dia, paling tidak kita tanya rasa macam mana gini, ada gembira ke ada sedih tu. Semakin mendalam lah. Sebab tu kalau kita tengok kaunselor, konsep dia mengambil hati, mencuri hati klien dia tu. Dia buat tu dia boleh menyentuh hati kan. Benda ni penting di dalam pengajaran. Kita kena cek lah dalam pengajaran kita. Kita ni sentuh hati ke tak. Kalau mengajar kaku gitu, tidak ada sentuh hati, sentuhan hati tu maknanya panggil tak menarik lah pengajaran kita lah.
Pembelajaran yang hanya menyampaikan fakta tanpa emosi suka memberi kesan yang mendalam. Kesan juga. Budak boleh jawab biasa kalau kita mengajar ikut teknik, ikut sukat ikut serji. Budak boleh jawab. Tapi tak ada lah emosi dia. Budak. Biasanya kita boleh mengenal soal guru, kita rasa sayang pada guru kita dulu sebab dia ada sentuhan emosi dia lah. Dia tanya kita, dia tahu nama kita, dia panggil kita, cikgu-cikgu kita dulu. Jadi kita rasa kesan emosi tersebut. Dan salah faham terhadap pendekatan ini apabila penulis mengatakan bahawa emosi penting dalam pembelajaran, ada juga yang menyangkal. Dia sebab penulis dari dunia barat. Okay? Beliau mahu guru menjadi konselor atau ahli terapi. Jadi nak so je, tak say dua-dua. Penulis menolak tanggapan ini. Beliau tidak mahu guru meninggalkan tugas mengajar. Sebaliknya beliau mahu guru memahami bahawa pemikiran dan perasaan. Dia nak ambil dua-dua saat ni lah. Akal dan juga emosi. Jadi itu sentuhan jalan. Tapi kalau kita orang Islam ni, kita sebagai murabbi kan, kita ada pak sebenarnya. Kita ada pak, maknanya kita ada apa dia? Muallim, muaddib, mursyid, kemudian tadris. Jadi semua-semua tu kita kena guna lah supaya kita boleh menjadi seorang murabbi. Tak boleh kita ambil muallim saja, nak ajar saja tak boleh. Kena ada kita memberi nilai kepada pelajar, memberi adab kepada pelajar. Kemudian yang ke-12, hubungan antara hati dan minda. Hati, minda. Menurut penulis, manusia yang sihat dan seimbang punya akal yang berfungsi dan hati yang hidup. Penulis, dia cakap tu lah. Kalau kita tak, maksud itu lagi kita ada rasa berkeimanan kita. Kita buat kerja mengajar ni adalah satu ibadat. Semaya ibadat. Tapi mengajar juga satu ibadat. Ibadat ni benda yang boleh pahala. Kita mengajar tu boleh pahala. Sebab apa? Sebab ibadat. Kerana Allah Ta'ala ibadat. Jadi benda tu tambah sekali lagi menjadikan kita rasa seronok lah mengajar. Menyampaikan ilmu ni seronok pasal kita buat ibadat. Setiap kata-kata, setiap kebaikan yang kita sampaikan itu mempunyai nilai yang tersendiri. Semakin mendalam, semakin kita menghayati, semakin keikhlasan kita, semakin besar nilai kebaikan yang kita sampaikan kepada para pelajar. Guru tidak boleh mengajar hanya akal saja atau hanya emosi saja. Tak boleh main perasaan, mengajar dek. Cerita sedih saja, tak selesai. Suka tak? Kena ada lah benda tu, akal pun kena ada, emosi pun kena ada. Yang kata lain, suka tak kena ambil kira, ataupun kena ambil adat-adat nilai kena ambil kira. Kalau kita buku suka tak, matematik, sains, geografi, tak ada adat nilai lah mana kan. Nilai, adat, apa semua tak ada. Tapi kita kena masukkan juga kalau kita mengajar subjek-subjek yang panggil jauh daripada konsep adat, kena masukkan juga. Pengajaran yang benar-benar berkesan menghormati kedua-dua secara serentak. Akhir sekali kesimpulannya, idea utama bab ini ialah pendidik yang berkesan memerlukan pemikiran yang menyeluruh. Kena seluruh, keseluruhan sekali. Boleh mikir benda je. Kena fikir saat ni. Kita sebut dua contoh tadi. Kalau kita tengok ujian itu sebagai ujian, maka letihlah kita. Tapi kalau kita tengok ujian itu sebagai satu hikmah, satu perkara yang mendekatkan kita dengan Allah SWT, maka kita rasa tenang dengan ujian yang menimpa. Ya. Guru perlu meninggalkan cara berfikir yang terlalu sempit seperti sama ada atau. Dia sebut sempit. Dan mula menerima bahawa banyak perkara yang dipendidikan ialah paradoks. Paradoks ni saat inilah. Walaupun tak sama, tapi dia lengkap melengkapi. Tak sama, tapi lengkap melengkapi. Pengajaran yang cemerlang bukan sekadar menggabungkan teknik dan identiti, fakta dan pengalaman, akal dan emosi, individu dan masyarakat, guru dan pelajar. Apabila guru menerima kesempatan ini, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih makna, lebih berkesan dan membantu membentuk insan yang seimbang, intelek, emosi, rohani, jari. Ini kalau falsafah. Jadi, falsafah pendidikan kan. Jadi, benda tu menggambarkan kesepaduan. Cuma mungkinlah pengulis rasa tak berapa ataupun dia rasa ada masalah lah dengan dunia dia. Dunia barat memang macam tu kan.
Tapi kita dalam dunia Islam, kita sebagai seorang murabi, kita rasa benda tu tidaklah timbul sangat. Tapi kalaulah kita melihat benda tu terpisah, maka tak adalah paradoks. Jadi secara kesimpulannya, paradoks ni ialah dalam pendidikan ialah benda yang agak bertentangan tetapi dia saling lengkap melengkapi. Jadi itulah yang dapat kita ikuti pada kali ini. Semoga kita dapat manfaat dan kebaikan itu daripada Allah SWT. Kita bertemu lagi di lain waktu dengan tajuk yang seterusnya. Sekianlah, terima kasih kerana sudi bersama dan kerana saja bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.